Bahagian penguasaan negeri Perak itu di bawah daerah Teluk Intan telah menggerakkan dua pasukan kekuatan 7 anggota dan buah kenderaan ke Melaka untuk menjejaki lori yang bawa barang halangan yang disyaki rokok dan minuman keras. Modus operandi yang digunakan oleh penduduk dengan mengadakan operasi satu buah lori dengan dua buah tontor di depan di belakang. Dan dalam kajian kejam mengejar tu kita telah berjaya menahan dua buah lori dan juga dua OKT yang disyaki pemandu. Oleh bagaimanapun sebuah kenderaan kami telah dirempuh oleh penduduk, sebuah lori telah dirempuh, tapi akhirnya kita berjaya bawa sampai ke Ipoh lebih kurang dalam pukul 9 malam. Dan dalam kes yang kita dapat tu, lori pertama itu sebuah lori Hino di mana dalam kenderaan tersebut terdapat 3 juta batang rokok putih, iaitu 300 peti yang kita anggarkan nilai sebanyak 210,000 dan cukai terlibat adalah sebanyak RM1,519,820. Dan bagi lori yang kedua, itu lori jenis Mitsubishi Fuso, dan apabila kita bongkar terdapati sebanyak 2,733,600 batang rokok putih ataupun sebanyak 220 peti. Tetapi di dalam lori ini juga terdapat rupanya rokok minuman keras yang diletak di tengah-tengah kompartmen antara rokok-rokok tersebut, di mana minuman keras sebanyak 1,032 liter sebagai jenama. So daripada dua kes tersebut, nilai turun barang adalah sebanyak 627,904, manakala duty terlibat sebanyak 3,304,492,05 sen. Kedua-dua OKT sedang disiasat di bawah Seksyen 1351E atau Kasam, di mana sabit kesalahan boleh didenda sebanyak minimum 10 kali nilai cukai, nilai barang, ataupun maksimum 20 kali nilai barang, dan atau penjara 3 tahun atau kedua-dua sekali.